Hai guys, Assalamualaikum. So kembali lagi bersama aku Naj dari FCR. Dalam video kali ini aku nak tunjukkan dekat korang macam mana step by step dia cara untuk buat latte art yang basic. Langkah-langkah ataupun step dia yang aku tunjukkan dekat korang dalam video kali ini is the basic for all the latte art yang ada pada masa sekarang. So dia punya pergerakan, dia punya angle, dia punya positioning dia apa semua tu is the base to all the other latte art yang korang akan buat in your career ataupun in your coffee journey lah basically. So first of all is the pitcher. So sama juga macam kita steamkan susu, kita perlukan pitcher yang stainless steel. This is one of the pitcher yang selalu orang pakai, sama ada yang ada handle ataupun yang tak ada handle. So yang tak ada handle ni biasanya yang dah lebih advance sikit, yang dah lebih comfortable. So yang ada tangkai ni sebenarnya dia basically lebih mudah lah. Cumanya cara kita pegang dia punya tangkai pitcher ni pun bergantung kepada kita punya keselesaan. Ada setengah orang dia akan pegang full macam ni. So bila full pergerakan dia, boleh kalau nak wiggle. Selain daripada genggam penuh macam ni, ada juga dia letak jari, dia pun sekadar gantung. Macam tu pun boleh. So kalau macam yang pitcher yang tak ada handle tadi ni, memang kita akan genggam macam ni lah. So dia bergantung kepada kita punya keselesaan. Okay, so tu cara-cara untuk pegang pitcher. Macam mana pula cara untuk pegang cawan. So cara untuk pegang cawan pun sama. Based on hygiene purposes, of course kita tak naklah jari-jari kita ni berada di mulut ataupun di bibir cawan. Kalau kita pegang macam ni, dia agak not hygienic lah untuk kita punya customer. Dan mungkin nanti customer nampak ke apa ke, dia agak geli untuk minum. Basically, kita boleh letak di tapak tangan kita macam ni, ataupun kita punya genggaman ni, jari kita ni, as long as tak terlalu dekat lah dengan bibir cawan. Ada juga setengah orang dia suka pegang pada telinga. Kalau kita right handed, maknanya kita akan pegang cawan tu di sebelah tangan kanan kita dan telinga dia is menghadap badan kita. Sebab bila kita siap buat latte art tu, nanti customer tu pegang tangan kanan, dia punya latte art tu tak opposite. Dia tak menghadap ke depan. So, the latte art tu akan menghadap customer lah. Kalau kita kidal dan kita akan pegang tangan cawan tu di sebelah kanan tangan kita, telinga dia menghadap luar. So, tu dia punya opposite dia basically. Okay. So, yang penting last kali pun ialah kita boleh pegang pada telinga, pegang pada bawah macam ni. Last kali pun apa yang kita selesa. Dan ada juga setengah orang, setengah barista, bila dia pegang macam ni, dia terlalu fokus, sometimes dia akan menggigil. So, untuk mengelakkan tu, ada setengah barista, dia letakkan di atas meja. Pun macam ni pun boleh letak atas meja. Pun tak menjadi masalah. Dia akan lebih stable lah sebenarnya bila di atas meja. So, step yang pertama, bila kita nak buat latte art ni, so pergerakan yang pertama ialah biasanya kita akan sengatkan sikit cawan kita, sekitar 45 degree Celsius lebih kurang. So, dia sengat as much as possible sebenarnya lagi bagus. Kenapa? Sebab kita nak pastikan kita punya muncung pitcher ni nanti akan berada rapat di permukaan air. Sebagai latihan yang pertama, sebenarnya apa yang kita boleh biasakan diri kita ialah kita ambil je air kosong, okay? Air kosong masuk dalam pitcher ni and kita letak cawan ni di tapak tangan kita, lepas tu kita boleh tuang. Dia punya jarak dia ni sebenarnya dia tak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. So yang pertama kita memang kena biasakan dengan dia punya kelajuan, speed, iaitu berapa laju susu ni keluar daripada pitcher. Sebab yang itulah akan menentukan dia punya force dia untuk memastikan dia punya latte art tu besar ataupun kecil. So kalau kita tuang perlahan sangat, dia akan jadi kecil. Kalau kita tuang laju sangat, dia punya latte art tu akan besar, terlalu besar dan dia akan penuh satu cawan. So kita biasanya boleh start dengan perlahan. Kita start perlahan, bila dah separuh penuh, kita lajukan lagi sikit. Dan kita boleh stop. So tu step yang pertama untuk kita biasakan dengan dia punya kelajuan. So bila dah biasa tu, kita boleh start dengan sengatkan cawan. So bila kita sengatkan cawan, kalau perasan dia akan ada air tu, dia akan bertakung kat situ. So that is the first position. Bila kita nak tuang dia punya susu tu, biasanya kita akan tuang dekat situ. Kita takkan tuang di luar kawasan espresso tu. Sebab bila kita tuang di luar kawasan espresso tu, nanti foam tu akan melekat terlebih dulu. Ataupun susu tu akan melekat lebih dulu di bahagian luar. So nanti dia punya kontras tu pun tak berapa cantik. So ni pecahan kepada step lah. Dia akan dipecahkan kepada 4 pergerakan sebenarnya. So pergerakan yang pertama ialah kita panggil dia
wiggling, maknanya kita mixing. So kita kenapa nak kena mix dulu? Sebab kita nak kena mix betul-betul susu tu dengan espresso tadi. Baru kita ada canvas yang cantik. So dia punya minyak daripada espresso tu dia akan mix well dengan susu, barulah kita boleh buat latte art kita tu dengan lebih mudah. Setengah barista tu kalau korang perasan dia nak mixkan dia punya susu tadi tu, dia akan tuang sikit susu tu, lepas tu dia akan swirlkan cawan. Ini yang lebih advance lah, maknanya dia dah biasa dan dia dah confident dengan dia punya pergerakan untuk buat latte art tu. Dia tahu dia ada banyak masa, so dia akan tuang sikit, dia swirl, lepas tu dia pun swirlkan picture ni dan dia akan start buat dia punya latte art. Yang kedua ialah landing. So landing ni bermakna picture ni dia dekat bibir cawan. Picture dekat bibir cawan. So dia punya trick dia ialah kita nak landing tu kerana dia kena berada di tengah-tengah. Dia bukan terlalu di depan ataupun terlalu di belakang. So bila di tengah-tengah, bila kita balancekan cawan, dia punya latte art tu should be just nice in the middle. So mixing, pergerakan pertama, pergerakan kedua landing. Okay, kita akan gerakkan, balancekan cawan. Ketiga ialah kita angkat, kita potong. So keempat ialah potong. So ni aku nak tunjukkan menggunakan air kosong. Pergerakan pertama aku akan mixing. Depan, belakang. So bila air tu dah hampir penuh, dah hampir nak tumpah tu, barulah kita landing. So bila kita landing tu, kita boleh tonggengkan pitcher dulu. Make sure the susu ataupun the air keluar daripada pitcher dulu, baru kita gerakkan cawan. Okay. Dah hampir penuh, kita angkat, kita potong. So that is the basic movement. So pergerakan ni lah is korang punya asas kepada like tulip, Rosetta, buatlah kuda, seahorse apa semua macam tu. So the movement is the same, the base is the same. So pergerakan dia pun semua sama. So kalau guna cappuccino cup, dia lebih mudah sebab surface area dia lebih besar. Bukaan dia lebih besar. So korang ada banyak space atau banyak ruang untuk kita buat latte art kita. So kalau macam kita pakai cawan yang lebih tinggi, lebih dalam sikit ataupun lebih kecil, pun sama juga dia punya matematik dia. So still kita sengitkan cawan, still start yang tinggi, kita mixing, still kita akan landing, balancekan cawan, kita akan angkat, potong. So tu ialah pergerakan asas kepada latte art. So kat sini aku dah sediakan 3 cup espresso. So aku akan tunjukkan dekat korang macam mana aku steamkan susu daripada mula sampailah kita dapat buat kita punya latte art. So aku akan pakai this one, Dutch Lady. So kebanyakan korang mungkin akan tertanya-tanya jumlah susu yang sesuai. Biasanya untuk pitcher-pitcher dia akan ada setengah pitcher dia dah ada dia punya tanda dia, tanda aras dia. Kita akan tuang tu dalam 1 inci daripada dia punya leher ni lah. So now aku dah isikan susu. Susu pun sejuk. So kita ada banyak masa untuk steamkan susu. Cuma aku tak pakai thermometer, aku akan pakai based on aku punya pegang tangan kita, berapa panas susu tu nanti. So mungkin memang akan ada perbezaan sebab as we go along kita dah biasa steamkan susu tanpa thermometer dan kita pegang macam ni. So maybe boleh practice dengan thermometer dulu beberapa kali ataupun sampai dah betul-betul tangkap kepanasan 55 degree Celsius tu dekat mana, dekat korang punya tangan. Then baru boleh tak gunakan thermometer pun okey juga. Okay, so now kita akan start untuk steamkan susu. Okay, so almost done. Dia punya trik dia kalau lah kita letak saja di atas meja pun sebenarnya kita dah boleh buat. So even though kita tuang, kita boleh start tinggi juga. So, kalau korang nak hilangkan dia punya putih tu, tuanglah susu tu di atas putih tu, baru dia akan tenggelam. Dan bila dah hampir penuh, korang boleh rendahkan pitcher, baru dia punya foam tu akan melekat. Dia punya aim dia lah, this one yang kita nak. Kita sentiasa nakkan the contrast and the position of the latte art tu betul-betul berada di tengah-tengah. So next ni aku nak tunjukkan, kali ni menggunakan cawan cappuccino ni. So now steamkan dulu susu. So, kita lepaskan sikit, bagi foam. Okay, so dah tak ada bunyi. Kita pastikan dia ada vortex, biar dia pusing saja. Okay, so now, akan tuangkan, dia sengit sikit. So, mixing, tuang kat warna putih tu. Boleh stop kejap, lepas tu kita boleh landing. So, landing, nampak warna putih tu keluar, kita gerakkan cawan. Dan kita angkat, kita potong. Okay, last one, kali ketiga. Mungkin ada yang tak dapat tangkap sangat tadi. So yang kali ketiga menggunakan pitcher yang tak ada handle ni, sengit sikit macam tu, bagi foam. Okay, kita maintain je. Dah tak ada dengar bunyi hissing sound tu, maknanya kita maintain je. Okay, dah panas dah untuk aku. Kita sama, kena cantikkan dulu. Okay, so sama, start tinggi, mixing depan belakang atau dalam bulatan yang kecil. Okay, tu kita boleh landing.
Ending ni nampak putih ni keluar je, cawan kita dah boleh gerakkan. Dan kita angkat, kita potong. Okey. So itulah dia step by step untuk buat latte art yang basic. Buat bentuk love. Nanti dah mahir buat bentuk love ni, barulah kita boleh buat bentuk tulip dan juga bentuk Rosetta. Tapi dalam episod kali ni, dalam video kali ni is just the basic untuk mendapatkan bentuk hati. Mungkin dalam next video aku boleh sharekan dekat korang macam mana kita nak buat tulip dan juga macam mana kita nak buat Rosetta, and maybe latte-latte art yang lain juga. So biasanya kalau macam di pertandingan-pertandingan latte art pun benda-benda macam ni lah diorang akan tengok the position of the latte art, berada di tengah ke tak, simetri ke tak simetri, kiri dan kanan dia. So itulah yang pada aku is the part yang sangat seronok, sebabnya kita boleh sentiasa always improving ourselves. Maknanya kita hari-hari, okay, hari ni kita try buat heart, tapi kita buat heart ni yang simetri, kiri dan kanan dia, bentuk dia sama betul-betul kan. So tu yang kita boleh cuba dapatkan setiap hari. Kalau korang ada komen ke apa ke, or nak tahu apa benda lain, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa juga tag dekat kawan-kawan korang yang mungkin sebelum ni nak belajar buat latte art macam mana. So bolehlah tengok video ni daripada mula sampai habis untuk tahu cara-cara untuk buat bentuk latte art bentuk hati. Ataupun nak lebih mudah, ada setengah orang dia tengok video maybe boleh faham, but face to face is definitely better. Bolehlah enroll kepada kita punya barista classes. So barista classes kita pun tak lama, biasanya 4 jam ke 5 jam macam tu, where korang akan belajar pasal teori kopi sedikit. Tapi selebihnya tu 3 jam lebih tu dia akan lebih banyak kepada hands on. Sebab aku tahu benda-benda macam ni kalau kita cakap dan kita tak buat, dia memang susah nak tangkap. So that's why teori tu sekejap saja, selebihnya kita memang akan lebih belajar kepada hands on. Maknanya korang memang akan buat kopi tu daripada mula sampai habis. Boleh je DM kita orang ataupun message kita orang macam mana nak enroll kita punya kelas. Kita pun boleh buat, tak kisah di Shah Alam kita boleh buat di section 14. Kalau di Kampung Melayu Subang boleh buat di kita punya HQ di pinggiran Subang, and KL pun kita pun ada di Jalan Bido. So sekali lagi, thank you for watching. Selamanya Kopi.